Hello semua, selamat datang ke video baru dari saluran Mari Main Sama-Sama. Hari ini kita akan gali ikan jerung yang betul. Tapi bukan ikan jerung betul lah, tak muat pula atas meja ni nanti. Yang betul takkan 20-30 cm je, mesti sampai 5-6 meter juga. Ni set gali ikan jerung dari Captain Shaki brand Spielberg. Hari ni kita akan gali ikan jerung. Bukan betul tapi nampak macam betul, kecil sikit je. Captain Shaki. Mungkin dia ni, awak kenal ke dia? Captain ikan jerung. Set ni ada goggle, alat besi, paintbrush dengan rangka dalam batu, termasuk pendiri. Oh, lepas tu kita boleh dirikan dia macam tu, bagus. Set menggali macam ni, kita orang dah pernah tunjuk banyak kali sebelum ni. Pertama kali Kati yang tunjuk, ada banyak jenis. Set gali ikan jerung pun pernah ada. Macam yang saya cakap tadi, goggle ada sekali. Tengok ni, goggle, pendukung besi, spatula besi, berus, batu, rangka, 11 keping, pendiri dan manual. Okey, kita keluarkan dia dulu. Nampak macam besar. Wow! Apa ni? Jom kita terus buka. Wow, tengok batu ni. Cool kan? Kita turunkan kamera sikit. Kat sini kita ada semua alat tu. Saya rasa penukul besi ni sangat bagus. Penukul emas. Nampak cool kan? Lepas tu kita ada goggle. Saya rasa ni pendiri dia. Untuk nanti. Ada tulis Captain Shaki kat situ. Lepas tu kita ada berus kat sini. Saya rasa baik kita buka batu ni terus. Boleh jadi arkeologis terus. Saya rasa baik kita buat atas kotak dia sebab nanti akan ada banyak habuk. Jadi baik habuk dia masuk kotak terus. Bagus kan? Okey. Mana kita punya... macam ada benda tak cukup je. Mana spatula besi dia? Ke dalam ni? Wow, coolnya. Bagus kan? Saya suka sangat. Hebat betul. Dia masukkan dalam ni je. Saya rasa kita boleh mula terus. Boleh buat cepat sikit. Lepas tu tengok rangka ikan jerung tu. Paling penting kena pakai goggle. Penting tau. Okay, let's go. Tengok tempat gali ni. Banyak tanah ataupun kita punya ni batu je lah. Banyak bahagian kecil. Tapi awak tengok ni dia sangat elok. Berfungsi dengan baik. Bahan dia tak keras sangat. Senang nak gali. Sini kita ada semua rangka tu. Ada lagi batu sikit, baik kita basuh dulu supaya hilang semua tanah yang tak berkaitan. Kalau macam ni, lama pula. Sebab tu saya nak pergi sink dan basuh sekarang. Seronok juga. Lepas ni kita nak pasang dan dirikan dia. Boleh display. Alat-alat dia sangat bagus. Kita tak banyak guna berus tadi tapi sebenarnya patut gunalah.
Bagus sangat. Saya rasa kita basuh dulu. Kita keluarkan semua yang tak patut. Bagus. Sekarang kita nak cuba pasang semua ni. Betul ke ni? Kat sini ke? Saya rasa macam ni. Sambung dua ni. Okey, dah. Bagus. Lepas tu fin dia pula. Kat belakang ni satu. Bagus. Atas ni pun satu. Selalu ada lubang sekali. Hebat. Lepas tu kita nak letak benda besar ni pula. Nak masuk kat mana ni? Macam ni ke? Ke terbalik? Tak tahulah. Yang lagi satu ni kita letak belakang pula. Macam ni. Okey. Saya rasa ni tak betul lah. Mungkin belah lagi satu. Tak juga. Sekarang semua terbuka. Okey, semua dah terbuka. Fin dia yang betul. Saya ingat dia tak masuk betul-betul, tapi dia memang salah tempat tadi. Lepas tu kita kena letak fin lagi. Ke bukan? Bukan yang lagi satu? Oh, tidak. Saya ada masalah lah dengan yang ni. Ni kena keluar. Baru masuk yang ni. Mungkin yang dua ni pasang sekali. Ni mesti macam ni. Betul. Ni mulut dia. Nampak tajam juga. Wah. Wow. Benda ni letak kat depan. Macam ni. Ni rupa dia sekarang. Sekarang kita kena pasang benda ni pula. Asal dia selalu terjatuh? Tak faham lah saya. Saya rasa ni kena letak atas ni. Betul, macam ni. Saya tunjuk jap. Mungkin belakang sikit. Alamak. Okey. Macam ni. Lepas tu, benda ni kena pasang kat sini. Saya tak betul-betul sure lah. Mungkin macam ni. Saya tak boleh pasang yang satu belah ni betul-betul lah. Ni rupa jerung kita dari Captain Shaki. Nampak macam betul kan? Tapi dia asyik nak terjatuh ke depan je. Mungkin salah pasang. Taklah. Oh, memanglah. Patut terbalik. Tidak. Tak kisahlah. Macam ni. Kepala dia pun nak jatuh. Korang tahulah macam mana kan? Ni letak kat sini. Lepas tu yang ni. Lepas tu yang tu pula. Lepas tu siap. Awak tahulah kan? Kalau suka bolehlah like. Kalau tak, tak ada masalah. Sekarang semua pun nak jatuh. Kita kena fokus betul-betul lah masa pasang.
bukan macam saya buat. Apa pendapat awak? Tulislah kat komen. Kalau suka bolehlah like, langganlah saluran ni. Kita jumpa lagi lain kali. Macam saya cakap tadi, alat dia memang hebat. Nampak macam alat gali yang profesional. Saya suka sangat. Dan berus dengan goggle, semua benda yang kita perlukan. Apa pendapat awak? Tulislah kat komen. Kalau suka bolehlah like video ni, langgan saluran ni. Kita jumpa lagi lain kali. Okay, bye.